Siapa yang pernah cuba resipi yang dicadangkan oleh AI? Macam mana outcome dia? Hari tu, saya pergi website Mi Sedap yang banyak resipi olahan Mi Sedap ni. Saya screenshot dan masukkan dalam AI. So, apa yang kita dapat adalah Mi Sedap chicken teriyaki sup kuning. Let's go. Jadi kita akan pakai Mi Sedap mi goreng perisa asli. Panaskan air, kita boleh masukkan noodle. Penyepit yang saya pakai ni eksklusif daripada Mi Sedap. Satu benda yang saya suka dengan Mi Sedap ni sebab tekstur dia kenyal. Kemudian kita boleh masukkan seasoning dia. Kemudian korang boleh gaul sampai sekata dan ketepikan sekejap. Untuk bahagian ayam, saya guna ayam bahagian chicken chop dengan satu mangkuk serbuk roti, sedikit lada putih, sedikit garam. Kemudian korang kisarkan semua bahan-bahan tadi. Kita boleh bentukkan kita punya ayam kisar ni macam patty burger tu. Biar dia grill macam tu. Kemudian kita boleh sapukan sos teriyaki ke atas. Lepas tu boleh angkat dan masukkan kita punya Mi Sedap goreng tadi. Dan jangan lupa taburkan juga signature bawang goreng kriuk-kriuk. Kemudian siaplah kita punya Mi Sedap chicken teriyaki sup kuning. Jangan lupa untuk join kontes Mi Sedap dan berpeluang memenangi hadiah hingga RM50,000. Rujuk caption untuk maklumat lanjut.